biadab tu, Walid. Belum ada manusia yang melakukan sebiadab itu pada Walid. Berani betul dia buat macam ni. Depan jemaah lain pula tu. Kita patut haramkan dia sertai jihad ummah ni, Walid. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat lagi kisahnya. Bagaimana pemabuk itu bertanya, adakah Allah mampu menjadikan ahli maksiat ahli taat? Apa yang dijawab? Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, Walid. Ya, pasti Allah hantar dia bersebab. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk menundukkan kebiadabannya. Mungkin kita boleh nikahkan dia dengan salah seorang jemaah kita untuk menundukkan kebiadabannya. Kahwin bukan cara penyelesaiannya bagi memperbetulkan adab dia. Alasan semua tu. Bunyi macam Kak Izzah takut kalau Walid nikah dengan budak tu. Kalau Walid yang nikah dengan budak tu, mestilah salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Sesiapa pun yang akan dinikahkan dengan budak tu, kita tak berhak bantah. Walid tahu. Dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. Akak tak bantah. Akak cuma menyatakan ianya bukan jalan penyelesaian. Faham tak? Faham. Faham sangat. Malam ni Walid dengan saya. Kami ada perkara yang nak bincangkan mengenai jemaah sempadan.